Selama gunakan TikTok ni, pernah cek tak akaun korang ada duit ke tak? Nak tak saya tunjukkan cara macam mana kita boleh cek dalam akaun TikTok kita ada duit ke tidak? Kalau nak, jangan lupa tonton video sampai habis. Nak tak si rumah saya ajar cara buat dia poket? Tengok baik-baik, saya hanya ajar sekali saja. Keluarkan telefon, klik link di bawah dan add customer service. Kenapa awak nak bagi saya duit pula? Okey, keluarkan telefon, klik link di bawah sekarang dan add customer service. Awak tak cas apa-apa kan? Kita orang tak cas apa-apa. Asalkan korang klik saja, dah boleh buat duit. Okey, saya cuba. Dah masuk RM30 lah. Boleh tahan juga kan? Kuasa dana ni kan? Kalau awak seorang ibu sepenuh masa, suri rumah, wanita tak bekerja. Sekarang, kalau awak tengah sesak duit, cepat-cepat klik link di bawah, add customer service, eksklusi kami. Memang tak boleh kaya sampai beli kereta dan rumah setiap hari. Tak, cukup untuk bantu selesaikan masalah hidup sekarang dan tambah belanja keluarga korang. Link dekat bawah ni, cubalah sekarang.